Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang Histrionic Personality Disorder atau HPD. HPD ialah salah satu jenis gangguan personaliti dalam kumpulan kluster B. Individu yang mengalami HPD biasanya mempunyai corak emosi dan tingkah laku yang sangat dramatik serta cenderung mencari perhatian secara berlebihan dalam pelbagai situasi sosial. Mereka sering berasa tidak selesa atau tidak dihargai apabila tidak menjadi tumpuan utama. Ini bukan sekadar sikap suka perhatian, tetapi merupakan satu keadaan kesihatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berfikir, merasa dan berinteraksi dengan orang lain. HPD boleh memberi kesan kepada hubungan sosial, pekerjaan dan kehidupan harian seseorang jika tidak ditangani dengan baik. Dari segi prevalence, HPD adalah gangguan yang agak jarang berlaku dalam populasi umum. Kajian menunjukkan ia berlaku kepada kurang daripada 2% orang dewasa. Ia lebih kerap didiagnosis pada wanita berbanding lelaki, walaupun lelaki juga boleh mengalami gangguan ini. Namun begitu, perbezaan ini mungkin juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dalam cara dan simptom yang ditunjukkan dan dikenal pasti. Okey tak presentation aku tadi? Okey je, jelas dan faham. Okey je? Tu je? Tak baguslah kiranya. Maksud aku memang bagus. Penat-penat aku buat preparation untuk presentation tu, tapi tak ada orang pun puja aku betul-betul. Amira, tak semua orang bagi reaksi. Kalau aku tak buat macam tu, kiranya kau perasan aku ke? Perasan, tapi kau tak perlu over untuk dapat perhatian. Aku cuma nak dihargai je. Berdasarkan DSM-5-TR, terdapat beberapa tanda utama Histrionic Personality Disorder. Antaranya ialah individu tersebut berasa sangat tidak diselesa apabila tidak menjadi pusat perhatian. Mereka juga menunjukkan emosi yang cepat berubah, dramatik dan kadang-kadang kelihatan berlebihan. Selain itu, mereka mungkin menggunakan penampilan fizikal untuk menarik perhatian orang lain, seperti berpakaian menarik atau berkelakuan menonjol dalam situasi sosial. Cara mereka juga sering bersifat subjektif, dramatik tetapi kurang isi yang terperinci. Mereka mudah dipengaruhi oleh orang lain atau situasi di sekeliling serta cenderung menganggap hubungan dengan orang lain lebih rapat daripada keadaan sebenar. Kalau orang tengok aku macam ni, mesti best kan? Kau tengok cermin tu lama sangat buat apa? Kenapa? Aku cuma nak pastikan aku nampak perfect je. Barulah orang suka aku. Orang tengok kau bukan sebab rupa je. Oh, kalau aku tak menarik, kau akan nampak aku ke? Aku perasan kau sebab kau kawan aku, bukan sebab cermin tu. Tapi kalau aku tak menonjol, aku akan hilang. Kau tak hilang pun. Cermin tu tunjuk rupa kau je, bukan nilai diri kau yang sebenar. Aku cuma tak nak nampak biasa-biasa je. Punca sebenar HPD masih belum diketahui secara jelas, namun terdapat beberapa faktor yang dipercayai menyumbang kepada perkembangan gangguan ini. Faktor genetik mungkin memainkan peranan, terutamanya jika terdapat sejarah keluarga dengan gangguan personaliti. Pengalaman zaman kanak-kanak juga sangat penting, seperti kurang mendapat perhatian emosi atau sebaliknya terlalu dimanjakan tanpa batasan yang jelas. Selain itu, gaya keibubapaan yang tidak konsisten boleh menyebabkan individu sukar membentuk identiti emosi yang stabil. Faktor persekitaran sosial seperti keperluan berterusan untuk mendapatkan pengiktirafan atau pujian
juga boleh menyumbang kepada perkembangan HPD. Sofia, kau nampak tak aku hari ni? Nampak lah. Kenapa? Tak adalah. Sebab tadi macam orang ignore aku je. Amirah, mungkin orang sibuk je. Oh, maksudnya kau je lah faham aku kan? Kau tak perlu dapat perhatian semua orang pun. Kiranya aku tak penting lah. Bukan, kau penting. Tapi kau kena percaya diri tanpa perlu semua orang puji kau. Aku cuma nak orang nampak aku je. Rawatan utama untuk HPD adalah melalui psikoterapi. Antara pendekatan yang digunakan ialah Cognitive Behavioural Therapy atau CBT yang membantu individu mengenal pasti dan mengubah corak pemikiran serta tingkah laku yang tidak sihat. Terapi sokongan juga penting untuk membantu individu memahami emosi mereka dengan lebih baik. Dalam setengah kes, kaunseling jangka panjang diperlukan untuk membina hubungan interpersonal yang lebih stabil walaupun tiada ubat khusus untuk HPD. Ubat mungkin diberikan jika terdapat simptom lain seperti kemurungan atau kebimbangan. Sofia, aku rasa aku ni dah tak penting lah untuk kau. Kenapa pula? Dah dari tadi kau asyik main phone je, tak kisah pun aku kat sini. Aku reply message tadi. Fine, aku pergilah kalau macam tu, tak ada siapa kisah pun. Amirah, relax. Jangan over sangat. Kalau aku pergi betul-betul, kau cari tak? Aku ni kawan kau. Tapi kau tak perlu buat drama untuk dapat perhatian. Aku cuma tak suka rasa diabaikan je. Sebagai kesimpulan, histrionic personality disorder bukanlah satu sikap sengaja atau pilihan, tetapi satu keadaan kesihatan mental yang memerlukan pemahaman. Masyarakat perlu mengelakkan stigma terhadap individu yang mengalami gangguan ini. Sebaliknya, kita harus menunjukkan empati, sokongan dan menggalakkan mereka untuk mendapatkan bantuan profesional. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang histrionic personality disorder dan pentingnya kesihatan mental dalam kehidupan seharian.